Hai semua, kembali bersama program podcast Hooray at HPUSM. Bersama saya kita ada Prof Maya sebagai pakar perunding bedah payudara dan endokrin di HPUSM. So kita jemput Prof Maya untuk memperkenalkan diri. Okey, terima kasih Dr. Tan. Saya Dr. Maya Mazwin Yahya, adalah pakar bedah perunding payudara dan endokrin di Hospital Pakar USM. Daripada tahun 2015 lah. Sebelum tu saya pakar bedah arm daripada 2007 dan menjalani latihan fellowship selama 3 tahun sebelum berjaya menjadi pakar bedah payudara dan endokrin lah pada tahun 2015. Oh, kiranya Prof punya pengalaman agak kaya dengan pengalaman dalam bidang payudara dan endokrin ni. Oh, nak kata kaya sangat tu tidaklah, tapi lama lah, dah Prof kerja. Okey. So dengan kata dekat HPUSM ada program Bestari ya Prof? Boleh kita tahu lebih tentang program Bestari? Bestari ni adalah satu akronim sebenarnya. Akronimnya adalah Breast Cancer Awareness and Research Unit. Ini adalah brainchild beberapa pakar yang berminat dalam management ataupun apa nama kita panggil tu, menyelesaikan masalah payudara lah. Yang mana mula-mula ada saya, Dr. Wan Zainira, Dr. Johara daripada radiologi dan Dr. Tengku Ahmad Damitri dan Dr. Wan Faizia dan juga masa tu matron kami Puan Roslaini lah. Tujuan utama kan kita Bestari ni sebenarnya ialah breast kan. Sebenarnya sebelum ni nama kita punya Bestari sebelum dia jadi Bestari adalah Pusat Kanser Payudara. Tapi Pusat Kanser Payudara tu adalah macam untuk support pesakit yang sudah diagnosis. Bila kita tukar jadi Bestari tu kita macam rebranding lah, penjenamaan semula supaya nanti dia jadi one stop center, macam pusat sehenti lah. Patient ada pesakit ataupun pelanggan yang ada permasalahan payudara ni, dia boleh datang secara walk in dan boleh dapatkan rawatan ataupun penyiasatan pada tarikh yang dekat lah. Masa awal-awal dulu kita cuba dapatkan pada hari yang sama, tapi bila dah ramai kita tak dapat lah. Jadi kita buat stagger, tapi masih boleh lah. Pesakit-pesakit tak ada banyak sangat birokrasi menunggu lah. Okey, boleh dikirakan klinik lah Bestari tu, macam klinik payudara macam boleh tu. jadi klinik sebab tu dia awareness, kesedaran, research, penyelidikan juga termasuk dalam aktiviti Bestari ni lah. Boleh kita tahu Prof, apa objektif sebab apa kita ada klinik Bestari ni? Okey, masa awal-awal dulu kanser payudara ataupun pesakit yang ada masalah payudara kan, dia nak datang hospital ni, dia ada beberapa langkah kan. Mula-mula dia pergi dekat klinik. Betul. Lepas tu klinik pun kata okey, tarikh kemudian hari tarikh ni kemudian hari di hospital lah. Lama lah jadi dia tertangguh. mungkin nak datang ke apa nama kita panggil tu, ada attention sampai to betul-betul ke doktor pakar tu ambil masa. Doktor pakar ataupun doktor payudara tu sendiri ambil masa. Mungkin dia masa tu pun dah habis gas lah. Macam kadang-kadang perempuan ni dia ada satu kekuatan tiba-tiba muncul dari diri dia. Hari ni saya nak jumpa doktor. Lepas tu sampai kata anda appointment jadi betul. Kita nak cuba potong tu supaya nanti bila dia rasa dia nak datang, dia boleh datang. So proses jadi ringkas lah, terus walk in lah sikit. boleh. Jadi itu satu daripadanya lah untuk memudahkan pesakit payudara untuk mendapatkan rawatan supaya tiada lagi macam tertangguh-tangguh lah. Tertangguh-tangguh. Dan satu lagi, kebanyakan pesakit kita macam segan dan malu kalau doktor yang datang merawat tu adalah doktor lelaki kan. Oh betul. Jadi mula-mula Bestari ditubuhkan, memanglah masa tu kita punya pegawai perkhidmatan servis tu adalah lelaki. Jadi mereka lah yang tunggu di sini. Tapi kadang-kadang bila mereka tak dapat kadang-kadang pesakit tak nak kan, kata boleh dapat pesakit perempuan
doktor pegawai perawatan perempuan kita akan panggilkan lah. Tapi selepas beberapa tahun kita mendapat sokongan yang hebatlah daripada timbalan pengarah klinikal kita, dan dia dah assignkan doktor perempuan lah, doktor boleh. perempuan untuk kita letak di Besari. Jadi sakit pun lebih selesa mungkinlah pada Betul. awalnya, walaupun sebenarnya tiada beza daripada dari segi rawatan. Betul. Tapi kadang-kadang ada sedikit threshold lah, kalau sakit nampak alamak doktor lelaki segan lah kan. Segan, betul, tak nak bagi periksa semua kan. Malu. Okey, betul. Seperti yang kita tahu, kanser payudara ni dia dalam kadar yang semakin meningkat, especially dekat golongan muda juga. So, kalau pada pandangan Prof kan, apa tanda-tanda awal yang golongan wanita diorang kena aware, dia kena tahu apa tanda-tanda untuk diorang sebelum nak jumpa doktor? Paling selalulah dia ketulan atau butir. Kita panggil butir lah, butir pada payudara, bengkak ataupun ketulan ataupun benjol kan. Ada beberapa kita panggil beberapa istilah lah kita panggil. Jadi yang paling kerap ialah ketulan ni. Yang lain-lain tu mungkin ada, tapi jarang-jarang lah. Selalunya seperti keluar cairan daripada puting, yang mana cairan tu tak biasa, bukan susu dia, dan bukan masa pasien menyusu pun. Dia keluar, tiba-tiba saja dia keluar. Kadang-kadang tiba-tiba, kadang-kadang kita panggil gradual lah. Sikit-sikit. Tapi kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba bangun tu tiba-tiba tengok dia punya bra tu yang bahagian dalam tu ada stain, blood stain ke ataupun stain brown macam tu lah. Dan kadang-kadang ada juga yang puting tu termasuk ke dalam. Bukanlah sejak daripada asal, sebab kadang-kadang ada pesakit ni kata puting saya ni memang masuk dalam, tak boleh nak menyusu badan. Jadi memang daripada awal dah kan. Jadi yang itu tak apa. Ni tiba-tiba dalam masa 6 bulan kebelakangan ni tiba-tiba puting dia macam kita masuk ke dalam, dan ada lekukan ke, boleh juga jadi macam tu lah. Lekukan pada payudara. Okey. So untuk golongan wanita di luar sana, boleh saya tahu tak untuk macam mana golongan wanita nak cek payudara sendiri kat rumah? Bila diorang patut cek? Selalunya kan kalau wanita yang belum menopause ni, kita cadangkan dia buat pemeriksaan sendiri payudara atau PSP pada 1 minggu selepas datang period ataupun datang kotor tu kan. Sebabnya kalau sebelum period, kita punya hormonal effect pada breast tu pun agak menyebabkan breast tu jadi congested, jadi macam rasa berat kan. Jadi masa tu tak selesa. Jadi mungkin masa tu dia bengkak. Mungkin kalau ada apa-apa pun dia conceal lah, tak berasa. Jadi bila lepas seminggu tu breast ni dah makin lembut, so boleh examine lah, boleh periksa lah. Nak periksa tu tak susah, tapi kalau nak ajar dekat sini tu payah jugalah. Tapi kalau kita tengok dekat website KKM kan, dia ada agaknya dipanggil lihat rasa dan respon. Lihat tu lihat daripada cermin. Lepas tu lepas dah tengok ada apa-apa ketidaknormalan pun kita boleh rasa, dan respon tu maksudnya lepas dah rasa something tu respon dan pergi terus pergi jumpa doktor. Attention kepada medical attention lah macam tu. Pasti ramai juga kan yang nak tahu apakah faktor risiko untuk pesakit golongan wanita untuk dapat kanser payudara. Adakah golongan lelaki tak akan dapat kanser payudara? Selalunya kalau dia memang tinggi risiko tu untuk wanita lah, sebab kita ada payudara dan kita ada hormon yang tak balas dengan payudara kita. Tapi lelaki tu tidak terkecuali. Walau bagaimanapun tidak ramai lah. Kalau kita ada 100 pesakit wanita kan, seorang mungkin lelaki. Masih ada risiko lah untuk lelaki. Dan kalau risiko untuk wanita tu selalunya ialah umur dia. Selalunya lebih berumur pesakit wanita tu dia ada risiko tinggi, sebabnya kita terdedah pada hormon kita sendiri selama dengan kitaran haid kita. Betul. Dan apa lagi satu, kalau dia ada
datang kotor awal kan masa umur 11, lepas tu datang putus haid, menopause lewat. Jadi lama dia terdedah pada hormon tu kan. Lepas tu beranak, bersalin pada umur selepas 30. Lewat. Lewat dan lewat. Juga ataupun tidak ada anak langsung. Tidak pernah mengandung dan bersalin lah. Dan risiko agak tinggi sikit kalau kita ada ahli keluarga, ada kanser payudara. First degree ibu, adik-beradik. Second degree keluarga. Nenek ataupun makcik lah. Tapi lebih tinggi kalau bahagian dia belah mak lah. Belah ayah pun risiko ada, cuma mungkin rendah sikit daripada mereka yang belah mak dia ada kanser payudara. Satu lagi sekarang ni agak ramai orang bercakap pasal BRCA mutation kan. Betul-betul. BRCA mutation tu sebenarnya small portion je yang breast cancer patient ataupun pesakit payudara, kanser payudara ada BRCA mutation tu. Tapi jika ada adik-beradiknya atau ibu bapanya yang ada BRCA mutation tu dan dia sendiri ambil test dan genetik BRCA mutation dia memang ada alteration, risiko dia memang sangat tinggi lah untuk ada kanser payudara, mendapat kanser payudara dan kanser ovary. Okey, so seperti yang kita tahu dekat USM, Hospital Pakar USM, kita ada servis EBAS ya Prof? Apakah itu EBAS dan apa beza dia dengan mamogram yang biasa tu? Okey. EBAS ni adalah kita panggil, dia kependekan lah untuk automated breast ultrasound. Automated breast ultrasound ni kita ada alatnya di sini dan juga adalah mula-mula tu adalah inisiatif daripada Timbalan Pengarah Klinikal kita dan juga KPT untuk membuat saringan di komuniti. Apakah cara kita nak buat saringan kanser di komuniti. Jadi inisiatifnya untuk mendapatkan mesin EBAS ni dan juga kita akan letakkan dia di dalam bas yang boleh kita bawa di komuniti lah. Pada masa yang sama kita juga gunakan di hospital. Untuk waktu-waktu kita tak pergi komuniti lah. Dia punya penggunaannya adalah menggunakan ultrasound ataupun ultrasound scan. Dia menggunakan teknologi ultra bunyi, bunyi lah. Jadi dia tidak ada radiasi ataupun tidak ada menggunakan X-ray. Kita gunakan untuk kita panggil penyiasatan tambahan dan tidak menggantikan mamogram. Mamogram kan kita panggil gold standard ataupun standard lah untuk kita buat saringan payudara. Untuk sesuatu yang tak jumpa lagi, kita pakai mamogram, kita akan jumpa microcalcification ke ataupun small opacity kan. Tapi EBAS ni dia complement ataupun menambah baik kita panggil hasil siasatan mamogram dengan cara dia lebih sensitif untuk payudara yang lebih tumpat atau padat. Sebab kadang-kadang awal-awal tu dia agak kepadatan payudara ni, kalau dengan mamogram dia boleh conceal some nampaklah kiranya some abnormality. Jadi EBAS boleh membantu untuk menambahkan sensitivitinya lah. Dan walau bagaimanapun dia tak menggantikan mamogram dan juga 2-dimensional ultrasound masih kita perlu jugalah untuk buat fokus ultrasound pada kalau ada lekuk ada butir yang tak normal dia jumpa dengan EBAS ni. EBAS ni dia tak macam 2-dimensional ultrasound yang mana dia macam mesin scan. Mesin scan mesin photostat. Dia jalan scan zap 3 kali scan untuk satu payudara. Jadi dia akan reconstruct balik image yang dia dapat tu 3-dimensional. Canggih. Lepas tu dia akan lepas tu pakar radiologi akan baca lah. Pada masa yang sama ada kita masukkan AI punya kita panggil
application untuk separatekan mana yang lebih awal perlu radiologi baca, sebab EBAS ni akan generate banyak image, jadi kadang-kadang tak sempat nak dibaca kan, jadi AI application ni akan separate lah, sisihkan, oh yang ni baca dulu, yang ni baca kemudian. Jadi apa nama tu, meningkatkan apa nama kita panggil rate of detection lah. Detection. Betul, kebanyakan dalam yang kita tahu statistik kan Prof, banyak yang dapat tahu dia dah tahap 3, tahap 4 dah lambat dah. Saya rasa ini sebagai satu cabaran lah kan untuk Prof nak merawat pesakit yang dah datang lambat ni. So boleh Prof cerita sikit pengalaman. Okey, kita bawa ni kan, tunjuklah. Pada tahun 2021, last kita ambil National Cancer Registry daripada 2007 lah, 2021 dan diterbitkan dalam 2025 lah, sebab dia ambil masa 5 tahun kan. Kita dapati yang pesakit datang pada tahap 3 dan 4 ni masih lebih kurang 50.5%. Separuh separuh. Lebih daripada separuh. Jadi kita nak cuba dapatkan mereka tu datang awal lagi untuk tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 ni sebenarnya agak besar ya. Oh, the tumor itself Prof. Okay. Prof, kita nak tahu juga sama ada tak HPUSM sediakan program saringan community untuk payudara, nak screen kanser payudara dalam kalangan community ni. Okey. Kita kan daripada beberapa tahun dahulu kita memang ada inisiatif daripada KPT lah. Dulu dia panggil Chris Prihatin, lepas tu sekarang ni dah panggil KPT Madani ataupun Prihatin macam tu lah. Jadi setiap tahun kita akan keluar ke beberapa komuniti untuk buat saringan payudara, saringan kesihatan yang lain lah, ataupun saringan macam apa kita panggil tu, darah tinggi dan juga gula kesihatan lah. biasa lah. Kesihatan biasa. Dan selalunya memang kalau yang tim Mistari yang hadir, kita akan ada sediakan saringan payudara ni lah. Yang mana nanti doktor kita akan datang ambil cerita, lepas tu periksa secara klinikal dan juga selalunya kita akan bawa 2D ultrasound ataupun 2-dimensional ultrasound, mesti ultrasound yang biasa tu yang kita selalu check untuk baby tu kan, untuk pregnant lady. Dan akhir-akhir ni kita ada bawa juga EBAS. Tapi kadang-kadang kena tengok logistik jugalah. EBAS ni dia mesin dia besar, agak manja sikit, jadi untuk bawa turun naik kenderaan tu agak susah, dan di tempat yang menyediakan tempat yang kita pergi untuk program saringan tu kena sediakan bilik lah. Tapi pada masa yang sama pihak hospital telah lama membina satu bas untuk bas ni sendiri. Yang mesin tu dalam bas yang mana dia memang ada bas yang sesuai untuk dia. Dan mesin tu akan dikunci lah, lock pada untuk travelling lah. Dan yang itu lebih memudahkan untuk saringan di komuniti, yang mana tak perlulah nak bawa turun naik bas dah. Dan masukkan ke tempat yang sesuai di tempat kita nak buat saringan tu lah. Jadi selalunya Mistari akan pergi dalam dua kali setahun. Keluarlah di komuniti yang tak lagi pun kita akan ada juga saringan komuniti. Dan kadang-kadang kami juga dipanggil untuk daripada tim lain ataupun kumpulan lain seperti tim American akan panggil kita join dia. Ataupun tim lain lah, macam tim onkologi juga akan panggil kita buat sama ada pameran ataupun sediakan saringan sekali. Jadi yang tu pun kita join juga. Jadi memang kita agak aktif lah dalam untuk awareness ataupun kesedaran dan juga saringan. Sebelum ni kita dah pergi Tanah Merah, Pasir
putih, bacok. Dan Ada tahun juga lepas jertih Prof. tahun Betul. lepas kita di tumpat dan jertih. Okey. Kita boleh cross Memang negeri pun boleh insya-Allah. luas rangkaian kita Prof. Okey, so pada pandangan Prof, apa cabaran yang Prof hadapi sepanjang Prof menjadi doktor pakar bedah dalam merawat kanser payudara? Okey, cabaran kita ialah kan, walau macam mana aktif pun kita buat saringan kan, memang sentiasa ada barrier lah ataupun kita panggil satu bongkar batu di penghalangan lah yang mana masih ada pesakit yang datang lewat ya. Yalah sebabnya mungkin takut, satu pesakit takut. Sebab ketulan ni dia ingat dia ada ketulan tu 100% lah ni kanser payudara. Sebenarnya tak semua ketulan tu adalah kanser. Ada juga ketulan lain seperti fibroadenoma ataupun cyst saja ataupun fibroadenosis pun ada juga. Jadi yang kita tak nak ni mereka datang lambat. Bila datang lambat macam kita kata tadi tahap 3 dan 4. Tahap 4 tu maksudnya dia dah merebak ke organ lain. Tapi selalunya lagi besar kanser payudara tu lagi risiko tinggi untuk dapat tahap 4. Jadi nak ceritanya besar ke tidak besar butir di kanser payudara ni di payudara untuk mereka pesakit kita detect kesan sendiri kan agak besar. Kalau ikutkan ni kalau tahap 1 dan 2, tahap 1 kurang kecil daripada ni 2 cm lebih kurang. Jadi kita memang jaranglah dapat pesakit yang tahap 1 sebab tahap 1 tu kadang-kadang dia 1 cm tu tak rasa sangat kan. lah. Tapi tahap 2 adalah 2 hingga 5 cm. Ini pun baru 4 cm. 4 cm ni dah besar dah untuk kita rasa. Jadi sebab tu kita galakkan mereka buat yang bulanan tu. PSP tu yang macam Prof cakap tadi. Sebab nanti bila dia rasa bulan ni lain, bulan ni normal, bulan depan normal, bulan ketiga lain macam lah rasa. Jadi dia boleh tahu sendiri yang mana abnormal. Sebab kadang-kadang dia kata ini normal ke tak normal macam sebab dia tak buat yang berkala. Jadi bila sesuatu tak normal dia tu tak perasan. Dan sebab satu lagi kanser payudara ni butir dia tak sakit. Lagilah. Jadi dia tak perasan. Dia tak perasan. Sebab kalau dia sakit macam pesakit yang ada bisul payudara selepas menyusukan anak tu kadang-kadang mereka dapat bisul payudara kan. Yang tu memang sakit. Dia paling lama dia boleh duduk rumah 3 hari. Lepas 3 hari mesti datang hospital sebab sakit dia tu tak boleh nak boleh nak tahan. Tak boleh nak tahan. Tapi yang ni dia tak rasa. Jadi macam diorang mungkin ada macam confused sikit, keliru. Adakah benda ni serius? Kalau serius kenapa tak sakit? Jadi sebab tu mereka macam tunggulah dulu. Satu lagi. Tahu-tahu dah tahap 3 4 kan. Ada juga yang sakit tapi selalunya sakit pun macam dia panggil adalah denyut sikit doktor. Tak adalah macam kalau bisul tu memang sakit lah, tak boleh, tak senang duduk lah. Jadi mereka kena datang awal. Jadi itulah antara sebabnya kenapa mereka datang awal. Datang lewat. Prof, nak tahu juga apakah mitos-mitos yang Prof pernah dengar daripada pesakit Prof yang Prof rasa mitos ni tak betul langsung. Kita nak betulkan pemikiran dan tingkatkan lagi kesedaran. Okey. Satu daripadanya ialah awal tu satu yang famous sekali deodorant. Takut nak pakai deodorant, takut dapat kanser payudara. Tidaklah ya. Itu tak ada masalah sebenarnya. Cumanya kita kalau nak buat mammogram kita suruh cuci habislah deodorant tu sebab takut ada kesan pada gambar mammogram kita nantilah. Betul. Yang kedua ialah doktor, tak apa ke pakai bra siang malam? Tak apa. Ada orang tak berani pakai bra masa tidur sebab dia kata takut jadi kanser payudara. Tak apa, tak ada masalah. Okey, satu lagi mitos ialah kita nak buat pemeriksaan dan penyiasatan. Doktor, tak boleh kena besi. Tak boleh kena besi. Yalah masa nak ambil biopsi kan kena pakai pisau ataupun besi kan. Dia tak boleh dia kata. Tak sebab bagi nanti, ambil. Nanti melarat.
merebak kiranya. Betul. Oh. Sebenarnya kita ni sebagai klinikal, pengamal kesihatan ataupun pengamal klinikal, tak bolehlah nak meneka-neka awak punya ni saya boleh pasti ni kan, sebab tak semestinya. Sebab ada benda lain kan, ketulan payudara tu ada banyak benda, fibroadenoma ke, phylloides ke, kanser payudara ke. Jadi kita kena dapatkan tisu yang sahih lah. Dan kita akan hantar ke pakar kaji tisu kita, pakar patologi kita, Prof Wan Faiziah. Dia pun baca bawah mikroskop, baru dia kata, oh ini baru kanser payudara. Jadi kalau tak kena pisau, tak boleh, ataupun tak kena benda tajam ataupun besi, tak dapatlah kita nak bagi diagnosis yang jitu. Jadi nanti jadi lepas tu kalau dia kata melarat, partly betul, sebab bila kita kena pisau sahaja dan kita biar je dia tak buat apa-apa, memang dia akan melarat. Yang kita nak ambil biopsi tu, kita ambil daging dia sikit untuk baca, dan lepas tu kita akan ambil tindakan untuk bagi rawatan. Jadi tidaklah benda tu akan melaratnya. Yang melaratnya kalau biar sahaja lepas kita ambil isi kan. Satu lagi dia orang kata, mitosnya kalau dah pecah tu nak baik. Sebab tu sebab prinsipal yang diambil oleh orang kita ni kadang-kadang macam bisul, abscess kan. Bisul kalau pecah dah nak baik lah, sebab bila semua nanah-nanah tu dah keluar, dan badan kita akan terus repair yang tinggal tu lah. Tapi dalam konteks kanser payudara ni tidak, sebab bila dia pecah tu dia makin merebak. Kata belum pecah, kita punya tahap pada TNM staging dia T3 ataupun T3 kan. Bila dah pecah, dah kena kulit, dah ada kudir semua, dah jadi T4 dan dah naiklah dia punya tahap daripada mungkin tahap 3 tahap 2 ataupun awal 3 kepada tahap 3C kan. Jadi macam bila dia pecah tu sebenarnya bukan dia nak baik, dia makin merebak. Dia makin merebak dan tahap makin serius. Betul. Okey. Pesanan Prof untuk golongan wanita di luar sana tentang kanser payudara. Okeylah, kita nak pesan sentiasa cakna payudara sendiri. Bukan wanita saja. Mungkin suami-suami mereka kan, kalau dengar podcast kita ni, cakap, ada pasien kita yang macam tu. Tapi bukan pasien kanser payudara lah. Baru ni ada satu pesakit, kita jumpa dia dengar podcast mengenai simptom-simptom awal kanser kanser usus. Jadi dia pun macam kena ke dengan dia. Lepas tu dia pergi dan dapatkan rawatan, walaupun alhamdulillah lah bukan kanser usus, tapi penyakit lain lah. Tapi macam tu lah. Jadi bila dia dapatkan kita panggil awareness ni, ataupun kesedaran, kempen-kempen kesedaran dengan orang ceramah ni, walaupun dapat sikit je, mungkin dia boleh tahu, mungkin dia boleh nak buatlah pemeriksaan sendiri, lebih alert. Dan bila buat pemeriksaan sendiri, bolehlah kita pergi jumpa doktor. Sebab dekat, kalau katalah malu ke nak BKK kan, mereka dekat, bukan saja di USM ada Bistari, dekat Kota Baru pun ada Pink Ribbon Center pun membenarkan pesakit walk in. Jadi dia macam kita dah sediakan, kebanyakannya kita dah sediakan tempat-tempat untuk mereka pergi, tapi selalunya ada tak sedikit patient sedikit tak pergi rasa untuk malu ke apa untuk datang, ataupun kadang-kadang dia terasa macam takut kena marah ke. Sebenarnya kita tak marah. Dia kata awal-awal tu dia takut kita marah. Kenapa dah awal-awal tu datang, kita tak marah. Datanglah, kita ambil sampai time ni kita ubatlah daripada time ni ke depan. Yang belakang-belakang tu tak payah fikirlah, yang dah lepas tu. Dengar tu. Rajin-rajin cek dan jumpa doktor. Sekiranya ada ketulan lah. Jangan duk tahan je. Okey. So nak tahu juga Prof, apa perancangan Prof untuk 10 tahun akan datang? Untuk kanser payudara ni, harapan Prof lah. Pada harapan saya bukan saja pada hospital pakar USM, tapi pada seluruh Kelantan dan seluruh Malaysia lah. Wanita ni tak ada masalah untuk datang dan dapatkan rawatan macam
macam orang putih katalah step. Boleh buat selalu. Kalau orang kita kata betul, boleh buat betul. selalu belaka. Jadi sebab kalau macam tu dia macam dia rasa semuanya boleh diselesaikan dalam masa cepat kan. Satu lagi selepas banyak-banyak dah program kita buat ni, kita harap mereka juga cakna lah, sentiasa cakna pada diri sendiri, dan bila rasa macam ada abnormality tu datang terus ke hospital. Dan hospital pun ataupun kita panggil fasiliti kesihatan pun sampai aja kanser payudara ataupun berketulan payudara, semuanya boleh diselesaikan dalam masa segera kan. Betul. Jadi itu satu lagi rawatan. Rawatan pun tidak ada kita panggil tidak ada sekatan pada penyiasatan. Sekarang ni penyiasatan ada setengah-setengah penyiasatan tu tak available lah, macam BRCA mutation genetik tu lah, kita genetic testing, kadang-kadang ada genetic testing pada breast cancer tu sendiri untuk tengok dia sensitif pada ubat apa. Dan kalau boleh, satu lagi, ubat-ubat yang mahal tu dapat diberi kepada pesakit ni tanpa sekatan pada sekatan bayaran atau sekatan GL atau sekatan macam dia setengah-setengah pesakit tak dapat benefit targeted therapy sebab dia sangat mahal. Jadi saya harap semua tu macam free flow lah dalam masa 10 tahun yang akan datang, supaya lebih bila mereka datang awal, prognosis lebih bagus. Bila semua ubat-ubat yang canggih-canggih kita boleh bagi, prognosis lebih bagus dan mereka boleh mendapat jadi survivor pada masa yang panjang. Itulah kita punya harapan. Banyak kita belajar pada Prof hari ini. Terima kasih Prof join podcast kita pada hari ini, dan untuk penonton, tahniah kepada yang menang kuis pada episod yang lepas, dan jemput-jemput semua masuk menyertai kuis pada episod ini. Jumpa lagi. Bye.